Kita kena macam ni, kena matang. Orang yang bising pop itu dia tak matang. Selalu kita tengok anak bercerai je bising, relax. Lepas cerai tu Mami kusut ke ataupun macam mana sebenarnya? Tak ada kusut. Kita nak happy. Apa pun yang kita buat dalam hidup kita dengan usia Mami nak happy. Bukan Mami nak sakit. Okey. Jadi masing-masing tak sakit. Kau tak sakit, tak sakit. Mami kahwin kerana dia ajak Mami kahwin. Mami mengaku depan you all semua dulu, Mami kata Mami sangat suka Felicia, betul? Mami tak tipu satu langsung. Dan dia ajak Mami kahwin. Kalau tidak bulan 5 Mami kata kan, tapi dia tak bulan 9. Tetapi kita tak panjang. Dan Mami yang menuntut. Untuk orang-orang yang mengutuk Mami itu semua, Mami yang menuntut. Kenapa nak marah sangat? Seorang isteri, Mami dah cakap dah, seorang isteri, engkau tuntut sesuatu pada suami kau tanpa ada sebab, alasan. Jangan kau kata kau nak nampak dari jauh 500,000 tahun nak nampak syurga, bau pun kau tak dapat. Jadi Mami bagi tahu Mami sangat layak. Jangan ada manipulate cerita belakang dan jangan ada play victim sebab bahaya benda tu. Itu je Mami tak nak. Jangan ada manipulate cerita, jangan ada play victim. Mami tak nak benda tu. So memang maksudnya Mami yang menuntut perceraian itu. Ya. Dan dia tak tahu sebenarnya. 2 tahun saja bertahan. Mami sayangkan perkahwinan Mami, tapi Mami ni rujuk pada ustaz-ustaz, rujuk pada mutawin Mami, rujuk pada kadi Mami yang pernah kahwin dengan Mami rujuk semua. Dan Mami layak. Bukan Mami suka-suka tau, Mami tak buat. Tapi orang yang cakap Mami tu, Mami tak tahulah apa orang cakap. Tapi macam dia duduk dalam kain Mami, dia orang bahaya untuk dia orang sendiri. Mami siang malam daripada bulan Rejab tau, Mami duduk bersujud minta dengan Allah. Betul-betul minta dengan Allah. Bahaya sebab dia orang tak minta maaf dengan Mami. Sekarang Mami macam mana? Tengok hari raya Mami sangat happy. Macam mana korang tengok, macam mana korang dulu dengan Mami. Korang tahu semua. Mami cerita semua sampai Mami dah clear sekarang pun. Mami sebenarnya tak sedih tentang penceraian Mami. Mami okey. Cuma Mami kesiankan pada yang ramai sangat yang sokong Mami, yang sponsor Mami. Itu je yang Mami sayang tak tahu sayang, itu je. Ralat lah, kesian lah diorang. Itu je. Mami tak ada, Mami happy sangat-sangat. Mami happy dan Mami mengharapkan kebahagiaan juga pada pihak sana. Mami, macam mana pula anak menerima penceraian? Anak Mami, dia okey. Hubungan sekarang macam mana dengan ex? Mami diam lah, dia bukan suami dah. Nak buat apa? So sekiranya sebab dia dalam bidang juga, industri juga kan, sekiranya dia bekerjasama macam mana? Mami profesional. Mami sangat profesional.